Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, كيف حالكم جميعا؟ Alhamdulillah. طيب الحمد لله الحمد لله. طيب طيب الحمد لله. إن شاء الله في هذا اليوم سنواصل نستمر دراستنا عن الاسم ثلاثي المجرد. قبل أن نبدأ يجب عليكم أن تفهمون ماذا يجب علينا أن ندرس في هذا الموضوع. apa yang kita kena tahu tentang هذا الموضوع عن هذا الموضوع اسم ثلاثي مجرد. طيب Saya baca dulu kat sini konten. Kat sini ada muhtawayat, al-maklumat. Kat sini ada maklumat sebelum awak tengok pada yang awak punya mazhab syashah, kita kata paparan anda. Baik. Saya terus pergi dulu mi'yar mi'yar ta'allum. Awalan kita kena ta'yin dulu. Ta'yin auzan isim sulasi mujarrad. Ni dia ta'yin auzan. Jadi kenapa limadha yajibu alaina an na'rif an mi'yar ta'allum? Kenapa kita nak kena tahu dulu mi'yar ta'allum qabla dars? Supaya kita belajar berfokus. Apa je yang kita kena tahu? Awalan ta'yin. Ta'yin auzan. So dia ada berapa auzan? Nanti kita akan tengok kam waznan mawjudah fi kam waznan mawjudun fi isim sulasi mujarrad wa ghairuhu. Thumma ityanul amthilah minal wazan. Kita kena sesuaikan amthilah contoh dia, ataupun fi takwinul jumal as-soal. Kalau periksa tu kan ada takwinul jumal. Ingat tak soalan berapa? Form 4 ingat tak? Dalam soalan kertas periksa tengah tahun. Ingat tak? Soalan berapa yang ada takwinul jumal? Qismun ba. Betul? Qismun ba. Naam sahih. Soal? Naam sahih. Naam. Soal ماذا؟ قسم باء والسؤال soal berapa? Ayu soalin? Ingat tak ingat? Soalan satu. Tak, soal satu kita soal satu kita tentang mutala'ah kan? Mutala'ah. Soal satu qismu ba', soal satu mutala'ah, soal sani mutala'ah. Soal salis tentang apa? Ingat tak? Soal rabi', ingat? Rabi'? Tak ingat dah? Robek i'rab. Rabi' i'rab, betul? Rabi' i'rab. Jadi soal salis tentang apa? Khamis ya Ustazah. Khamis, na'am, takwinul jumal dengan mufradat dengan mudad, tapi dia takwinul jumal dia adalah daripada tarkib ataupun kalimah, bukan tentang nahwu ataupun saraf. Soalun Salis. Ya, na'am, sahih, mumtaz. Soal salis. Soal salis lah sebabnya untuk anil apa kita kata takwinul jumal musta'anan bil qawaid kan daripada. Jadi kat sinilah nombor 3 ni takwinul jumal. Nombor 2 soalan macam dia bagi minta contoh lah, ityanul amthilah kan, dia bagi wazan kemudian contoh. Jadi baik, ahdafut ta'allum dia kat sini kita kata objektif lah, objektif pembelajaran. Baik, yang ini kat mana awak nak belajar? Isim sulasi mujarrad kalau ta'yin dekat lu'bah yang keberapa? Tu yang awak main tu, lu'bah keberapa? Summa ityanul amthilah dekat lu'bah yang keberapa? Kemudian takwin dekat lu'bah yang keberapa? Okay. Baik. Okay. Al-an nabda. Mada tafhamuna 'anil ismu sulasi mujarrad? Apa yang awak faham? Mada tafhamuna 'anil ismu sulasi mujarrad? Apa yang dimaksudkan isim sulasi mujarrad? Isim yang tak ada huruf tambahan. Naam, sahih. Isim yang tak ada huruf tambahan. Apa contoh huruf tambahan? Sa'altumuniha. Naam, sahih. Naam, sahih, mumtaz. Sa'altumuniha. Dia adalah isim. Ingat, dia adalah isim. Isim, bukan fi'il. Laisa fi'il. So, adalah isim yang tidak ada huruf tambahan. Kalau contoh, saya bagi contoh. Contohnya kitabun. Kitabun. Isim mujarrad atau isim sulasi mujarrad atau min isimul mujarrad ataupun isim mazid, sulasi mazid. mujarrad. Jawabun. Kaf ta alif ba.
Ha. Rasa itu ialah isim sulasi mujarrad ke ataupun isim Isim. Naam? Mazid ke mujarrad? Tu nak tahu juga tu. Mazid. Sebab apa dia mazid tau? Sebab dia daripada fa'il kataba. Nampak beza tau. Saya nak terangkan kat sini sebab biasa awak hafal lah sebab dia bukan sa'altum muniha. Tapi bila kita tanya apa benda tu awak tak nampak beza. Okey, dengar macam sa'altum muniha, isim macam kitabun, kaf ta alif ba, kitabun. Dia ada fa'il kan? Fa'il dia kataba. Okey. Kataba bila nak jadi buku dia jadi kitabun. Bila dia nak jadi library dia jadi apa? Maktabatun. Sahih, maktabatun. Naam. Kemudian bila dia nak jadi dia nak jadi meja, dia jadi apa? Maktabah. Maktabun. Betul. Naam, sahih. Maktabun. So, dia daripada satu perkataan kataba, bila dia boleh bertukar-tukar, dia boleh beranak-ranak perkataan-perkataan lain, maka dia bukan, nak cakapnya, bukan laisa ismun sulasi mujarrad. Dia bukanlah isim sulasi mujarrad. Kalau dia boleh beranak-beranak. Contohnya macam darasah, jadi daris, orang yang belajar. Mathalan, kemudian madrasah, sekolah. Kemudian boleh jadi macam-macam. Itu bukan isim sulasi mujarrad. Isim sulasi mujarrad ni dia begitu sahaja. Dia tak boleh beranak-beranak. Begitu sahaja perkataan dia. Faham? Okey. Baik. Hal fahim tu? Naam. Baik. Syukran. Kam waznan di isim sulasi mujarrad? Kam waznan? 12. Isna asyara. Baik. Isna asyara. Okey. Baik. Okey. Qabla nata'aruf anil isim sulasi mujarrad. Saya percaya kan qad darastum an hadzal mawdu'. Tapi soal apa yang kita kata apa yang awak tak macam ghairu mafhumah ataupun awak rasa hadhihi dirasah sa'bah jiddan, apa yang awak tak faham tentang tajuk ni? Sebab kan dah tengok video kan, contohnya apa yang awak rasa tajuk ni susah sebenarnya? Kau okey je? Nak baca dia susah. Nak baca dia susah. Nak baca dia susah. Maksudnya awak tak boleh nak hafal setiap wazan dia lah kan? Perkataan-perkataan enam. Perkataan ni banyak perkataan-perkataan yang kita kata Arab qadim lah. Perkataan-perkataan yang lama yang jarang kita gunakan gharib. Okey, yang ikut silibus awak ni lah. Okey, contoh yang pertama lah kita pergi kepada isim al-an nata'aruf ila isim sulasi mujarrad. Awalan fa'lun. Kita tahu wazan dia fa'lun. Okay, fa'lun. So, cara nak mengenali dia fa'lun. Siapa boleh baca perkataan dia ni? Apa yang ada? Syamsun. Naam, lagi? Thanian? Sahlun. Sakurun. Seorang je baca. Siapa yang boleh baca? Azri. Baik, tafadhal. Syamsun. Naam. Sahlun. Naam. Sakrun. Naam. Sahrun. Naam. Sahrun. Naam. Sahrun. Okey. Kalau awak tengok kat sini kan perkataan dia mesti pada wazan yang sama. Tu dia, wazan yang sama. Syamsun. Sahlun. Sakrun. Nampak tak tu? Jadi awak kena sebab tu macam video tu kena selalu dengar. Then you kena sebut. Ikut dia. Cara dia lah nak, sebab kita tak ingat kan bacaan-bacaan dia. So kita hafal melalui kena dengar dan kemudian awak sebut. Syamsun, sahlun, sakrun, fahdun. So awak boleh ketahuilah wazan dia. Fa'lun. Macam tu. Okay. Jadi tahulah dia punya tu, dan dari satu yang ni lah tat'u syamsu minal masyriq, ayat ni yang nombor 3 tu lah, takwinu jumal dalam ahdaf tu bina ayat, so kena ada ayat. Okay, ada soalan tak dekat sini? Tak tahu makna ke apa? Ustazah, Naam. kalau dekat exam tak tulis baris tak apa ke? Okay, kalau misalnya soalan tu dia tak tulis baris contoh saya nak bayangkan kalau Qismul Alif kan, kalau Qismul Alif dia akan bagi wazan. Contohnya
ataupun dia akan bagi contohnya ikhtar al-ijabah. Mathalan kita nak cakap soalan PSA macam mana tak tahu, tapi kita boleh predict lah, kita boleh jangka lah kan. Okey, soalan-soalan macam contohnya dia bagi perkataan syamsun kan. Syamsun dalam kertas tu dia bagi ayat lah, tatlu syamsun minal masyriq. So dia kata ikhtar wazan kan, dia suruh awak pilih apa wazan dia. So dia akan bagilah fa'lun, fa'alun, fa'ilun, fa'ulun kan. Dia akan bagi berbaris. Betul tak? Awak tak perlu tulis baris. Itu memang confirm. Awak takkan tulis baris. Tapi kalau kita abaikan sahaja, bila soalan tu dia suruh tanya wazan, awak tak tahu nak sebut syamsun tu. Adakah dia syamsun? Adakah dia syamasun? Adakah dia syamisun? Adakah syamusun? Bila awak tak highlight, sebab tu saya kata bila nak study tajuk ni, anda kena sebut dan nutuk. Anda kena nak kata nutuk lah, sebut perkataan ini. So awak boleh tahu, oh syamsun wazan dia fa'lun. Macam tu. Kalau dia suruh tulis baris dalam tu memang tak ada lah. Tulis baris tu tak ada. Biasanya tak ada. Sebab kita tengok tadi mi'yar kan. Mi'yar dengan ahdaf tu memang tak ada suruh tulis baris pun. Dia suruh ta'yin je, tentukan dalam ayat. Ni wazan apa. Lepas tu kalau dia kata itian, nombor 2 itian kan. Maksudnya soalan, contohnya soalan bagi fa'lun. Contohnya soalan fa'lun. Tadi sahabat kata syamsun, suruh pilih fa'lun, fa'alun, fa'ilun. Sekarang soalan pula dia bagi fa'lun. Dia suruh cari mana perkataan yang wazan dia fa'lun. So dia bagi kat awak lah syamsun, qamarun, katifun. Tu dia. Nampak? So kalau kita tak sebut, kita tak akan tahu cara syamsun ini adalah wazan fa'lun. Macam tu. Syukran Ustazah. Afwan. Okey. Ada lagi nak tanya? Man minkum hal indakum soalun? Tak ada. Okey. Ya. Baik. Sure. Okey. Baik. Fa'alun. Siapa nak baca? Man minkum yastati yaqra. Naam. Man? Ustazah saya. Naam, tafadhali ya Umairah. Fa'ala, farasa, batala, farasun. farasun. Okey. Farasun, batalun, Naam. qamarun, Naam. jamalun, Naam. hamalun, Naam. hasanun, Naam. asalun. Naam. Ma wazduhu? Mawasduhu, Wazduhu. wazduhu, apa tu? Wazan. Ma waznuhu? Fa'ala, Fa'alun. fa'alun. Ya, baik. Summa, okey. Salisan. Man yuridu an yaqra? Ana. Naam, tafadhali ya Arisa. Fa'idun, Naam. kabidun, Naam. jazirun, Hadirun. hadirun, Naam. katifun. Okey, baik. Semua tahu makna Tak ada isu Baik. Kabidun tu apa Ustazah? Mana? Kabidun. Kabidun hati. 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 Bukan berhati-hati. Hati kita. Okey. Kabidun. Baik. Rabi'an. Naam, tafadhal. Man? Ya Allah. Ana. Naam, tafadhali. Fa'ulun. Naam ya Nurin. Naam. Yakuzun. Naam. Adudun. Adudun. Naam. Adudun. Jadi ini adalah wazan kepada fa'ulun. Okay, kalau awak tengok kan, saya rasa kita tak perlu baca semua. Anda boleh dah dengar kan. Cumanya saya nak beritahu kat anda kat sini. Kalau awak tengok, saya telah highlightkan dia. Fa'lun, fa'alun, fa'ilun, fa'ulun. So ini adalah perkataan dia. Summa huna fi'lun. Fi. Dia semua benda sama je. Fi'lun, fi'alun sama dengan depan. Fa'a, fi'a. Nampak tak? Summa fi'i. So dia ni fa kan starting dia. So fa'i. Wa hadha akhir fi'ulun. Jadi kat situlah dia punya wazan dia.
Okey, kita sebut tadi dia ada 12 kan. So kita ada kat sini ada fi'lun, hibukun, okey, yang 8. Kemudian yang ini fu'lun, fu'alun, fu'ilun, fu'ulun. 9, 10, 11, 12. Okey. So cukup 12 lah isim sulasi mujarrad. Sebelum kita pindah kepada rubai mujarrad, Ustazah nak tanya. Apa yang awak ada masalah dalam ke 12 wazan ni sebenarnya? Ada nak tanya apa tak tentang wazan ni? 12 wazan. Maksud saja. Naam. Mada Abdul Azri? Maksud. Maksud. Baik. Maksud yang mana? Dulu. Nombor kam. Rakam? Ya. 12. Hadha fu'ulun. 11. 11. Fu'ilun. Du'ilun. Du'ilun ni adalah nama Bani. Bani tu maksudnya nama khalifah. Khalifah pula. Nama Bani lah kaum. Kaum Du'ilun. Dan dia ada satu je. Fu'ilun, Du'ilun. Itu je. Nama kaum. Okay. Syukur. Baik, afwan. Lagi? Hal ini akum soalun. Soalan akhar? لا طيب الآن ننتقل إلى اسم رباعي مجرد. اسم رباعي مجرد كم وزنا لاسم الثلاثي اسم الرباعي مجرد؟ كم وزنا؟ 6. نعم صحيح 6 أوزان. kalau awak tengok أولا من منكم يريد أن يقرأ؟ أنا. نعم تفضلي. فعلل، جعفر، شهرب، جندل، خزرج، دغفل. طيب شكرا. ثانيا وزن فعلل. من منكم يريد أن يقرأ؟ تفضل. أنا. نعم تفضلي يا أميرة. فعلل، نعم. درهم، نعم. hiblaun. نعم صحيح hiblaun. Hijraun نعم. dengan difdaun. ما معنى difdaun؟ alamak. ما يعرف معنى دفداع؟ yang melompat-lompat tu. الحيوانات. Kangaroo. لا ليس كانجرو. dia البر والبحر. دفدع. dia macam mana bunyi dia? Katak tu saja. betul. نعم صحيح. اوكي طيب. الآن سادسا اسم رباعي مجرد. تفضل من منكم يريد أن يقرأ؟ Saya. نعم تفضل. Juhdabun. نعم. Juhsyaun. نعم. Juhzarun. نعم. Tuhlabun. Okey. Tadi saya tak baca sampai habis lah sebab dia ada 12 kan, banyak kan. Jadi cara dia selain daripada makna, macam tadi Azli kata masalah tak tahu makna. Okey. Satu tak tahu makna, tu satulah sebab kita akan ganggu bila nak buat ayat. Okey, faham. Tapi sebenarnya contoh dari segi makna Ustazah nampak contohnya Ja'far, Syahrab, Jandal, Khazraj, Dawfal mathalan. Dalam satu 5 kalimah ini, 5 kalimah. Apa pilih satu yang awak memang tahu. Apa dia punya perkataan yang awak tahu? Syahrabun. Mana Syahrab? Minum. Okey. Bukan. Syahrab bukan minum. Itu shinroba. Oh. Bukan. Saya baik. Itu bukan minum. Okey. Contohlah paling senang kat sini kalau nampak, siapa lagi nampak perkataan yang paling senang sekali? Dalam wazan fa'lalun. Ikhtar wahid faqat. Ikhtar wahidan. Ikhtar kalimah wahidah min hadzal wazan.
Tak buka mic tu Arisa tu. Syahrab tu bandar atau kota? Apa? Syarawan kuat sikit kan Isa? Bandar atau kota? Bandar atau kota. Okey. Tak, maksud Saza dalam khamsah kalimat ni, apa perkataan yang paling senang sekali yang awak tahu? Kan 5 susah Azhar, Okey. Naam. Ja'farun sungai kecil. Lah, Ja'farun nama orang awak. Oh, Ja'farun nama orang. Sebenarnya, okey. Okey. Macam mana nak cakap kawan? Okey. Dia ada 5 perkataan. Kadang-kadang kita confuse kan? Ni maksud apa? Hari ni kita hafal, esok lupa contohnya kan? Okey. Cara nak study, score contohnya tentang makna. Okay, tentang makna. Dia ada 2 perkara tau, kena highlight. Nombor 1, tentang bila nak sebut cari makna, awak cari contohnya wazan fa'lalun, contohnya Ja'farun. Pilih satu je. Contoh, faham tak? Okay. Fa'lalun, apa yang awak nampak kat sini yang senang? Dirham. Okay, dirhamun. Fa'lalun, Jursyak. okay, jursyak. Okay, awak ambil satu kan contohnya. Baik. Apa functionnya kalau dari segi makna Maksudnya awak tahu Ja'far maksudnya orang, dirham duit. Maksudnya awak tahu apa satu contoh ini, function dia bila tahu makna anda boleh bina ayat. Awak boleh takwinul jumal. So dia ada pada soal salis. Soalan ketiga, soal salis. Faham? Okay, itu cara nak study lah. Cara pertama untuk tajuk ni. Second, yang tadilah yang saya sebut tadi. Kena sebut. Nampak perkataan ni? Terus tahu baca. Ja'far, Syahrab, Jandal. Kena sebut selalu lalu. Jadi bila awak nutuk selalu, awak tahu automatically wazan dia. Fa'lalun. Itu maksud dia. Itu je cara kita kata contohnya Ja'far, Syahrab, Jandal, Khazraj, Daufal. Awak kan tiada menghafal kan? Budak-budak awak semua pandai menghafal kan? Awak tiada menghafal tapi kadang-kadang awak tak tahu makna kan? Tapi kat situ satu kita kata advantage lah. Anda boleh hafal, so awak hafal je. Tak tahu makna pun tak apa. Sebab still you boleh jawab Qismul Alif punya soalan. Qismul Alif masih lagi boleh jawab. Okay. Kalau misalnya untuk makna sampai saya ulang satu, hafal je. Tak tahu makna pun tak apa. Masih lagi boleh tahu boleh menjawab kisim alif. Sebab kita perlukan wazan dia. Kita boleh sebut, kita tahu wazan dia. Okey. Yang kedua, poin kedua, kita pilih setiap wazan tadi. Yang ni daripada 12 ni tu sama. Ni awak pilih juga. Fa'lun syamsun, satu. Pilih satu. Fa'alun farasun. Ataupun awak nak ambil jamalun, unta. Boleh? Ataupun apa? Qamarun, bulan. Ambil satu. Fa'ilun, pilih satu. Katifun. Katifun bahu. Fa'ulun rajulun, pilih lelaki. Jadi awak boleh bina ayat. Faham? Sebab tahu makna. Itu untuk soalan 3, bina ayat. Untuk wazan dia, hafal perkataan idlun, niksun, ilmun adalah untuk qismu alif. Itu cara study dia. Okey, dapat Okey. Saya pindah ke sini Okey, saya pindah ke sini. Soalan 4, perkataan yang keempat. Okey. Siapa nak baca? Man minkum yuridu yaqra? Naam, tafadhal. Tafadhal. Ya Allah. Ana Ustazah. Naam, tafadhali. Okey, naam, tafadhali. Rabi'an. Zinrij. Naam, Zibrij. Kirmis. دعبل. نعم. كرمز. قرمز. نعم صحيح. طيب خامسا على وزن فعلول. يلا. ما يقرأ؟ أنا أستاذة. نعم تفضلي يا كيسة. فعلول. فعلول. برسون. نعم. هدهد. نعم. حبرج. نعم. بلبل. نعم. بركوعا. نعم صح. طيب شكرا.
جميل. طيب سادسا من منكم يريد يقرأ؟ سادسا. Saya nak bagi tips-tips lah macam mana nak study tajuk-tajuk ni. Yallah. Sadisan. Arisatul. Naam, tafadhali ya Arisatul. Fatahlun. Ifitahlun. Fitahlun. Naam, sahih. Sibatrun. Naam. Khimatrun. Naam. Izatrun. Hizabrun. Hizabrun. Baik, syukran. Jamil. Baik. Kalau awak tengok dekat perkataan ni, wazan ya, saya ulang dia ada 6 kan. Baik, sitah auzan. Fa'lalun. Nampak fa'lalun, fi'lalun, fu'lalun. Kan? Fi', fu'. Dapat Summa kat sini fi'li. Tadi kan fa'. Saya ulang fa'la, fi'la, fu'la. Yang kat sini fi'li, berdua baris bawah. Dapat Kemudian fu'lu, dua-dua baris bawah. Dua-dua baris depan, dhammah. Kan, harakat dhammah. Baik, kat sini fi'alun. Macam mana kita nak kenal fi'alun? Okay. Aina sukun? Soalan. Soal, aina sukun? Huruf sebelum akhir. Keberapa? Ketiga. Naam, sahih. Huruf ketiga. Nampak? Dia ada 6 je wak. Okay. Ni paling senang nak hafal. Kalau kita sebut fitahlun, kita sebut kan fitahlun kan. Fitahlun. Kita selalu sebut fitahlun. Kita tak akan sebut fithulun. Sebab kita dah selalu sebut. Faham tak? Fitahlun. Kan saya kata daripada segi nutuk, kita kena sebut fitahlun, sibatrun. Kita tak akan, bila kita selalu sebut ulang-ulang yang tips yang saya kata tadi, cara nak study dia tu, bila awak selalu sebut dan awak hafal perkataan tu, walaupun tak tahu makna, awak still lagi boleh jawab kismul alif punya soalan 1 hingga 20. Fitahlun, sibatrun. Sebab bila awak nampak perkataan ni, awak takkan baca subturun. Sebab macam pelik kan. Awak takkan baca kimtirin. Tak. Awak akan baca kimatrun sebab awak ulang begitu kan, terdid kan. Okey. Jadi kat situ awak akan sebut begitu. Okey. Kalau yang lain kita tengok sukunnya pada huruf tsani. Nampak? Okey. Yang ini dia berlaku dekat harfus tsalis. Bila dia berlaku kat harfus tsalis, sebab tu dia ada syaddah. Nampak tak? Faham tak? Okey. Ada soalan? Hal indakum soalun? Nantaqil ila ismul khumasi mujarrad. Okey. Ada soalan tak? Kalau tak ada saya pindah ni. Baik, syukran. Baik. Unzur ila huna. Baik. Kam auzan kam waznan di ismil khumasi mujarrad? Ba'ah. Nah. مرة ثانية. Arba'ah wazan. نعم صحيح. أربعة أوزان. Kita tengok ya, auzan awalan. Okey. Awalan. Siapa nak baca? Al-awwal. Ana. نعم تفضلي. Jahmarishun. نعم صحيح. Kohbalisun. نعم. Sahsalik. صحصلك. طيب ثانيا. يلا ثانيا. من منكم يريد أن يقرأ؟ يلا ثانيا. من قارئ؟ ما سمعتوا؟ Siapa yang nak baca ni? Kenapa tak nampak Kenapa? Tak dengar. Okey. Naam, tafadhal ya Azri. Fi'lalun. Sebut dia. Cara sebut dia kan. Fi'lalun. Macam tu. Cuba baca. Naam, tafadhal. Fi'lalun.
Zinjir. Awak kena baca macam tu. Zinjafrun. Lagi? Zinjafrun. Ha? Dahlun. Naam sahih. Irfa'un. Naam sahih. Hinzafrun. Hinzakrun. Naam sahih. طيب ثالثا تفضل. نعم. نعم تفضل. فعلل. 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 نعم تفضل. تفرجل. نعم. شمردل. نعم. زبرجد. نعم. فرزدق. Farazdaqun. Farazdak nama orang, penyair kan? Ni penyair Farazdaq. Paling senang lah. Kalau saya paling senang, saya suka hafal nama orang je lah. Senang kan nak buat ayat. Nama orang fa'il. Kita letak fa'il. طيب أخير يلا. أنا نعم تفضلي. خزعبلون. نعم خزعبل. خزعبلون. نعم. خبعشرون. نعم. خبعثنون. Baik, syukran. Okay, Alhamdulillah. Cuma apa kita nak highlight, selalu saya perasan anak murid confuse kat sini. Fi'lalun. Syaddah dia dekat huruf akhir kalau awak tengok. Fa'allalun. Syaddah dekat kat sini tengah-tengah. Dia mesti kat tengah-tengah tau. Lam kat tengah. Kalau awak silap tulis, syaddah dia kosong markah. Fu'allilun. Syaddah ni kena ada lah. Sebab dia adalah wazan dia. Ini yang dimaksudkan kalau tadi siapa tanya baris tu kan. Inilah dia syaddah ni. Syaddah ni perlu. Okay, kalau yang fu'allilun ni tak perlu sangat. Fu'a tu tak ada. Tapi kita nak syaddah dia. Sebab dia menunjukkan huruf-huruf lain. Okay, kalau awak tengok kat sini. Okay, fi'lalun. Kat mana sukun dia? Kat mana sukun dia? Aina sukun? Huruf keempat. huruf keempat. Harful rabi'. Sahih. Mumtazah. Harful rabi'. Okay. Thalithan. Aina sukun? Harfus salis. Harfus salis. Nampak cara nak hafal. So, safar jalun. Ra dia kat situ. Bila awak sebut safar jalun, awak sin, fa, ra. Oh, ra dia kat nombor 3 mati. So, automatically awak akan ambil wazan yang ini. Fa'allalun. Okay. Okay, baik. Hadha khuza'bilun. Aina sakin? Aina sukun? Aina harfus sakin? Harfus salis. Naam, sahih. Harfus salis. Jadi harfus salis sama juga. Cuma bezanya depan sahaja. Khu. Itu je beza dia. Kan? Sebab tu jadi fu'allilun. Bi. Mi. Shi. Tu nak sebut kataan tu. Nanti kalau awak sebut selalu khuza'bilun. Ataupun awak bila dengar video kan di classroom tu yang awal video awak dengar tu kan dia sebut khuza'bilun. Bila dengar tu nanti lama-lama awak hafal. So awak tahu oh dia macam tu. Wazan dia adalah fu'allilun. Kan? Cuma beza dia awak kena ingat kat mana mati dia. Harfus salis. Kalau harfus salis mesti syaddah dia dekat huruf lam. Lam awal. Kalau harfus salis lam awal. Kalau harfus rabi' lam akhir. Dapat? Okey? Baik. Baik. Sama juga dengan yang ini. Kalau dia adalah huruf ketiga harfus salis pun lam yang inilah. Nak jadi keempat kan. Yang ni kelima. Okey. Alhamdulillah intahaina ad-dars.